Okay, sekarang kita berada di Bukit Bendera ataupun nama glamour dia di Sandakan ni adalah Trek Hill. Yang mana kita sekarang ni boleh nampak pemandangan yang agak cantik pagi ni. Yang mana cuaca hari ni pun memang bersahabat betul. Di depan tu adalah bandar, itu Bandar Ramai tu kalau yang itu. Yang ini Bandar Ramai. Okey. Di sebelah ni pula sini Bandar Lela. Ini Bandar Lela. Depan sana itu Tanah Merah ataupun dipanggil Namtung di situ. Yang itu. Sana Pelabuhan Sandakan. Yang mana feri daripada Filipina tu dia akan sini, kapal-kapal kargo pun semua di situ. Satu pulau ni, ini Pulau Bai nama dia. Tak tahulah, mungkin ada Bai pernah tinggal di situ. Okay. Kalau daripada sana depan tu sana Kampung Tanjung Batu, di dalamnya Kampung Semangat. Kita kena ikut bot lah. Kalau daripada sini memang kita nampak ni sajalah. Bandar Ramai, Bandar Lela dan Kampung tu yang di depan dekat yang ini nih. Kampung Kampung Air Sandakan. Sebelahnya pula Kampung Bokara. Hari ini cuaca memang agak baik lah. Memang cantik. Kalau di sini kita boleh nampak. Mana bang? Tapi sayang, menara ni tak boleh kita naik ni. Dia dah kunci ni. Kalau ikutkan kita boleh naik atas menara tu, lagi cantik lagi. Tapi sayang betul, dia tutup sudah pagarnya kan. Tu. Ini kunci. Kalau dulu dia boleh naik atas ni, tapi sayang. Sekarang ni dia tak boleh sudah. Tahu kenapa? Kalau dulu boleh naik ni, okey. Di atas ni. Sayang, sudah dipagar. Jadi itu kunci pagarnya. Ini. Sudah dikunci, jadi kita tak boleh naik. Ikutkan lagi lah cantik view dari sini. Lagi tinggi kan. Sini ada dia ni, ada apa? Ada restoran seafood di sini. Bukan seafood lah, macam apa? Yang ada ketam, ada kambing, ada apa semua tu. Sini ada tugu peringatan. Yang mana apa namanya tu? Tugu peringatan bagi ni salah satu menteri kabinet Sabah dulu. Ni lah dia punya ni. Taman ini dibina khas untuk memperingati mendiang Datuk Chong Ten Bun, bekas Menteri Perhubungan dan Kerja Raya yang telah terkorban bersama dengan pemimpin-pemimpin Sabah yang lain dalam naas kapal terbang di Sembulan, Kota Kinabalu pada 16 hari bulan Jun 1976. Patutlah baru-baru ini ada peringatan di sini. Tengok dah pakai spek yang betul-betul spek. Tengok spek yang betul-betul disimpan di situ. Ini tugu peringatan mendiang Datuk. Dia setiap 6 hari bulan 6 setiap tahun tu dia ada apa kata orang inilah dia punya hari peringatan tu di sini. Sini pun ada ni juga. Kata orang taman-tamannya ni. Ada punya ni. Tempat melepak di sini. Tempat sepak yang luas ni.
Dah bau petik lagi. Ni punya dia punya papan tanda di depan ni. Okey lah, kita turun ke bawah. Ni ada taman juga sebelah sini. Dia jalan sampai atas sana. Okey, kita tamatkan video kita untuk kali ini. Sampai jumpa di lain-lain video. Assalamualaikum. Bye bye.